Kenderaan tu kapal terbang ke kereta api ke, yang bukan kita yang kontrol, orang yang kontrol. Bermusafir naik kereta api. Kalau solat fardu, kalau kenderaan tu kita yang kontrol, wajib mencari arah kiblat. Maksudnya kena berhenti ya. Tapi kalau kenderaan tu kapal terbang ke kereta api ke, yang bukan kita yang kontrol, orang yang kontrol, maka arah kiblat kita ialah arah kenderaan itu tuju. Sebab dia boleh berdiri, dia boleh cari arah kiblat guna alat macam-macam, kompas ada. Dia tak boleh ambil ekonomi. Kalau naik ekonomi nanti dia tunduk-tunduk sedangkan dia mampu sujud. Maksudnya dia ada duit boleh ambil first class tu. Takut nanti solat dia tak recognize juga. Yalah, dia mampu sujud dengan ambil first class. Duit berlambak. Tiba-tiba sebab dia nak beli emas banyak, dia naik ekonomi. Beli emas tak wajib. Sudah. Terkebil-kebil dah tu. Parah. Tak mampu lain. Ni cerita kayu-kayu. Jab harga 120,000. Tu. Rumah harga 7 juta. Tayar kereta dia 4 biji pun dah 12,000. Tu ceritanya.